Selepas Iago Cesar da Silva, giliran Marcos Guilherme menjadi rekrut terbaru Johor Darul Tazim, JDT. Perpindahan pemain berusia 30 tahun itu diumumkan pengurusan Harimau Selatan menerusi satu video di platform Johor Southern Tigers. Sebelum menyertai JDT, Marcos beraksi secara pinjaman semusim untuk kelab FC Tokyo dari VF Farin Nagasaki. Guilherme merekodkan 14 penampilan dan satu bantuan gol untuk FC Tokyo pada musim 2025. Beliau juga merekodkan 79 penampilan, 17 gol dan 19 bantuan gol untuk Nagasaki. Selain Nagasaki dan FC Tokyo, Guilherme juga pernah beraksi di Asia Barat untuk kelab Arab Saudi, Al-Wahda. Guilherme juga pernah beraksi untuk Dinamo Zagreb, Khimki, Santos, Sao Paulo dan Internacional. Kini, penyokong Harimau Selatan tidak sabar mengetahui siapa rekrut terakhir juara Piala FA 2025-26 itu dari negara kuasa bola sepak dunia itu.